Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. As the title, hari ni aku nak buat Eco Shop haul dengan Mr. DIY haul. Asalnya aku plan untuk buat separate video, tapi sebab aku kesuntukan masa dan aku dah penat, dah malam sekarang ni. Kalau korang boleh dengar bunyi cengkerik, dah malam, dah sunyi. Tak silap aku dah pukul 11.30. Orang semua mungkin dah tidur. Dan esok pagi sebenarnya aku kena bangun awal pukul 5.30 untuk pergi kerja. So aku tak ada masa untuk buat separate video. So just buat sekaligus lah, 2 haul dalam 1 video. Sebenarnya banyak juga barang, tapi tengoklah panjang mana video ni, korang layan je lah. Okay, aku rasa aku akan mulakan dengan Eco Shop haul dulu. Aku tak tahu korang ada dengar cerita ke tak, yang Eco Shop akan naik harga pada pertengahan bulan April. Aku ingat macam kabar angin je, tapi sebenarnya betul benda tu. Sebabnya aku pergi Eco Shop masa awal bulan 4, harga dia still RM2.40. Dan hari ni aku pergi siang tadi, 20 hari bulan 4, harga dia dah RM2.60. Yes, naik 20 sen. Mungkin sesetengah barang masih lagi orang kata berbaloi lah beli, tapi mungkin sesetengah barang tak berbaloi. So korang pandai-pandai lah pilih dan berbelanja. Okay, first barang adalah ini. Ini actually husband aku yang beli. Barang ni multifunction lah. Sebenarnya untuk apa? Letak apa? Kabinet yang gantung tu Tapi husband aku dia untuk letak lampu. Dia beli 2, satu dia dah guna, satu lagi sebab tak cukup lampu tu, so dia tak gantung satu lagi, ada lagi. Alamak, korang tiba-tiba pula hujan lah. Aku tak tahu korang boleh dengar ke tak aku cakap ni. Aku harap dengar lah ya. Next item adalah ini. Aku beli mainan untuk anak aku. Actually aku dah pernah beli sebelum ni. 2 kali kot aku beli. Dan aku beli lagi. Aku beli 2 ya. 2 jenis yang berbeza. Untuk letak kali ni aku beli untuk letak kat rumah mak aku. Sebab mainan kat rumah mak aku tu untuk yang si adik tak cukup. Lagi satu mainan untuk si adik ni, nanti abang-abangnya yang akan main, bukan si adik yang main. Okay, next. Yang ini mini drawer, mini organizer, drawer kot. Ini husband aku beli. Kalau korang tengok aku punya Eco Shop haul sebelum ni, husband aku ada beli, tapi tu dah jadi milik anak aku. Suka hati dia je dia letak barang dia. So husband aku terpaksa mengalah dan dia belilah lagi. Next, husband aku beli ini, sarung tangan. Ini aku tak sure lah untuk kerja rasanya. Sarung tangan, dalam ni pun ada 2 set. Bukan, ada 3 pasang ya. Banyak lah juga untuk harga RM2.60. Next, aku beli Tupperware. Entahlah, sebenarnya banyak je Tupperware, tapi rasa macam tak kena lah, tak boleh lah, tak sesuai lah. So beli lagi end up-nya. Okay guys, next item adalah, ini jajanan aku. Dia lupa, dia ada beli jajan, dia lupa. Ini bukan jajan, sebenarnya coklat, milk cocoa and hazelnut flavored cream. Dia macam yang jenama tu lah, tapi bukan. Next, aku beli ini, lampu. Aku ada mini project untuk apa nama bilik aku tu, apa nama, renovate, bukan renovate, macam ubah suai sikit lah bilik aku tu. So aku beli ni sebagai salah satu items untuk projek aku. Wah, cantik. Aku beli satu je lah dulu. Next, aku beli colour. Ini anak aku punya. Dia komplain, dia kata colour dia sikit. Macam mana tak sikit kalau bersepah-sepah?
lama-lama tinggal sikit lah kan. So belilah lagi. Dan last item adalah ini, buku color. 4 ada Garfield, ada apa ni, kata ni aku tak tahu, ada Ben 10 dan juga superhero ni Justice League. Buku color ni dia ada sekali dengan stiker kat bahagian tengah. So aku suka buku color jenis macam ni. So mana pergi stikernya? So boleh jadi rujukan kepada anak-anak untuk mewarna. So 4 ni semua sama. Ada stiker di tengah-tengah. Korang mesti pelik kan, kenapa tak ada mainan langsung kali ni? Korang silap, ada. Anak aku ada beli lori dan juga balon yang cute-cute tu. Tu semua dah. So aku tak nak cerita. Okay, untuk Eco Shop dah habis. Itu saja. So aku akan move terus kepada Mr. DIY. Mr. DIY ni berat sikit sebab ada satu item tu berat. Okay, first thing adalah ini. Mainan anak aku. Pernah beli tau mainan jenis macam ni. Yang jenis kau gantung benda ni, lepas tu ada bola ni, kau baling nanti dia melekat dekat salah satu ni lah. Pernah beli, tapi masalah dia adalah bola-bola ni. Bola-bola ni senang hilang sebab dia kecil kan. So ya, itulah isunya. Nak beli tu tak ada masalah, tapi bola tu yang masalah. Kecil sangat. Next item, ini husband aku beli. Ini kalau kita dulu-dulu kan main benda ni kan, pasir-pasir ni kita kat benda ni apa, tampal-tampal Husband aku beli, aku pun terkejut husband aku nak benda ni. Layankan aja lah. Okay, move to the next item. Inilah Charmaine. Patah weh, sebab tadi masa nak bayar, bukan bayar, nak bayar, dia terjatuh, lepas tu patah. Dia punya bawah dia patah guys. You see that? Lubang. You see this? Alamak, cantik lah. Benda ni sebenarnya Charmaine. Tapi boleh guna lagi lah. Cuma dia punya ni lah, nampak macam tak berapa cantik. Tak apalah, nasib. Next. Okay, sebenarnya aku pergi Eco Shop untuk mencari benda ni. Hanger budak. Ada 5 pieces dan harganya tak silap aku RM6 lebih. Aku pergi Eco Shop dulu beli hanger budak 5 pieces RM2.40. Lepas tu baru-baru ni aku pergi Eco Shop mencari hanger budak. Satu Eco Shop pun tak ada hanger budak ni. Aku pelik, mungkin diorang dah tak keluarkan hanger untuk budak. So aku terpaksa pergi Mr. DIY untuk mencari hanger budak. Sebab baju anak-anak aku, yelah dah raya kan hari tu, so belilah baju baru untuk diorang. Tak cukup hanger, so ya, tak ada tempat nak gantung. Aku belilah 1, 2, 3, 4, 20 pieces. Next item adalah ini hanger dewasa. Estetik kan, transparent. 6 pieces. Sebenarnya aku tak suka hanger ni sebabnya hanger ni dia tak berapa fleksibel macam hanger plastik. So dia kalau macam terbengkok lebih sikit dia akan patah terus. Memang nampak cantik tapi dia tak, apa nama, tak tahan lasak. Lebih kurang faham-faham lah sendiri. Ini aku beli, okay, untuk pergi Eco Shop juga tadi untuk mencari hanger dewasa. Malangnya dah habis, dah kosong. Hanger yang aku pernah beli dulu masa aku buat haul dulu, dah habis hanger tu, tak ada. Ada pun yang besi tu je. Aku macam hanger yang besi tu aku tak suka sangat.
sebab macam terlampau nipis, terlampau ringan macam tu. So ya, pergi DIY jumpalah hanger ni. Hanger ni je bagi aku yang antara yang nipis. Tak nipis sangat, tak tebal sangat. So aku ambil lah. Cantik. Tapi last item, ini yang berat sekali. Sebab benda ni dah habis sebenarnya hari tu. Aku pergi letak air. Sebab kat rumah tak ada spare. So ya, terpaksa letak air dulu. Hari ni baru aku beli sabun mandi 2100 ml ya guys. Patutlah berat gedabak ni. Berbaloi lah, berbaloi. Aku tak ingat harga dia berapa. Oh, ada receipt. Lupalah sayang. Jeans shower cream. Harga dia RM8.90 je. Murah guys. Murah lah, murah. Okay guys, itu saja video aku untuk kali ni. Korang jangan lupa subscribe, okay? Aku ada banyak lagi video untuk korang. Dan aku ada a few small project yang aku tengah usahakan. So korang nantikan video tersebut. And till we meet again. Bye bye.